Awak, Ya. terkadang saya terfikir, adakah awak ikhlas dengan saya? Ataupun saya ni cuma tepat untuk awak hilangkan proses? Bapak awak fikir gitu. Sekarang ni, kita nikmati je saat indah kita bersama. Sekarang ni kita di fasa saat yang indah. Tapi kalau semua ni sementara, saya kena get ready. Get ready untuk apa? Get ready untuk kehilangan sesuatu benda yang tak pasti jadi milik saya ataupun tidak. Awak tak usah fikirlah. Sekarang ni saya ikhlas dengan awak. Siapa ni sih? Kawan. Oh. Balas. Tak apalah, tak penting. Jadi saya lebih penting lah ni. Mestilah. Begitu banyak cerita, ada suka ada duka. Cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Apa awak buat saya rasa special sokmo? Sebab ada dalam dunia ni, kita jaga orang tu bukan sebab dia milik kita, tapi sebab kita nak dia rasa dia ni berharga pada diri kita. Kalau saya kata saya suka awak percaya tak? Kalau awak ikhlas, saya percaya lah. Macam mana awak nak tahu saya ikhlas ke tak? Tu saya kena nilai dari segi cara awak layan saya lah. Sebab ikhlas tak boleh dinilai dengan kata-kata. Pandai awak cakap. Awak, saya kena gila member saya siapa tau. Oh, tak apa saya tak. Tak apa. Member saya siapa tau. Bye. Bye. Awak kan suka bodoh tunggu depan sikit. Bapak tunggu dekat ni je. Lah, ada apalah sini pun. Dia jauh siang pula awak nak jalan. Dah awak dengan siapa ni? Dengan Azrai. Awak kenapa dengan dia? Lepak. Bosan awak. Awak ada benda-benda ke dengan dia? Kawan je. Kawan biasa ke kawan special? Kawan biasa lah awak. Dah, saya dah faham kau. Dia awak layang, saya awak layang. Gana ni. Saya layan belaka. Tak semestinya saya ada perasaan. Bukan mudah nak dapat perasaan saya. Dah awak layan saya ni suka-suka ke? Mana ada. Saya layan awak guna perasaan lah. Mana ada saya layan suka-suka. Ya tak tahu. Kau ambil hati saya je. Ya, dah jeng lah. Cik. Merasa kan? Dia tahu tak? Yang aku ni suka dia lebih pada seorang kawan. Oh, confirm dia tahu. Tak sabar dia tahu. Jadi patut dah aku ayat yang aku nak dia ni jadi kasih aku. Khabar je. Biasa muka khabar nak dia jadi awetmu. Lambat-lambat lagi dan laki lain khabar lu terlepas pula mu. Tapi tak terlalu awal cik. Aku takut dia tak ready lah. Tak ready? Dia tak ready ke dia layan ramai lelaki? Kalau dia layan ramai jatuh, macam mana dia ada sokong aku? Dah kalau gitu, khabar je lah. Tunggu apa lagi? Kita kawan dengan puan ni kena ada tujuan. Kalau kawan semata-mata, buang masa je. Betul juga merata cik. Tapi kena ingat, orang puan ni bisa. Dia boleh layan ramai lelaki tanpa perasaan. Dia berkata nak gitu je. Aku tak kata ke dia gitu. Aku cuma khabar je. Tak apa. Kalau gitu, malam ni juga aku ayak. Ya aku nak dia jadi kasih aku. Malam ni lalu? Oh, malam ni lalu. Beres? Jumpa kat ke? Oh, wah. Dak dandang.
Awak kita ni kan Kan apa? Kita ni kasih tak benarnya. Nak kata kasih, layang macam kasih. Nak kata tak kasih pun, tak kena. Awak layang saya ni sebagai apa sebenarnya? Awak ni buat apa? Kita follow the flow je lah. Kalau ada jodoh, kita nikah. Awak jangan letak harapan sangat. Saya ni lelaki. Saya layang perempuan tu special sebab hati, bukan sebab perasaan. Jadi, saya boleh tahu awak layang saya ni sebagai kawan ataupun lebih. Tu Mimi ya. Buat ke pun jatuh tu? Ada beza ke? Lain sebab perasaan dengan sebab hati. Saya dah faham dengan awak ni. Kau ada hati dekat Azrai. Kalau awak ada hati dekat dia, awak pergi lah. Saya undur diri. Sebab apa awak ni? Saya kan bodoh kat saya dengan Azrai tu kawan je. Dah, awak layan saya ni sebagai apa? Awak nak tahu jawapan jujur ke jawapan sedap kat hati awak je? Jujur. Saya sayang awak benarnya. Tapi saya tak terikat dalam hubungan. Awak faham tak? Saya dah faham ni maksud awak. Mana ada hubungan yang dah terikat? Dah. Kalau nak sangat saya, kita kasihlah. Dah, Azrai kan? Azrai ni apanya? Azrai kan kawan saya je. Siapa kau? Azrai. Jawab ah. Kan saya ada dengan awak ni. Dah apa-apanya? Hello? Awak ada mana? Ada di luar ni. Buat apa? Oh, dengan kawan puan saya. Saya nak jumpa awak boleh? Nantilah kita jumpa ni. Bye. Buat apa? Tak ada apa. Mari ya. Siapa ya yang atas tu? Apa tak jujur aku? Ya, awak. Kita nak pergi mana-mana? Ikut je. Saya okey je. Pergi mau saya, kita layan Netflix. Jom lah. Mimi. Kata Tubik dengan Santin tu. Ni siapa? Ni Pak Wu Mimi. Pak Wu? Pasal saya ni ke apa? Oh. Faham? Terima kasih. Boh. Relax lah. Relax? Nak aku relax ke apa? Nak aku relax je buat gini kat aku? Ha? Azrai, kita kan kawan je. Saya tak pernah janji apa-apa pun dengan awak. Ya, mu tak pernah janji apa-apa dengan aku. Tapi mu buat aku percaya yang aku ni ada harapan dalam hatimu. Aku tak marah mu pilih ya. Tapi aku marah. Mu buat aku ni percaya yang aku ni ada harapan untuk dalam hatimu. Saya cuma bagi awak rasa benda yang awak nak rasa. Ya, mu beri aku harapan. Dah aku terima je dengan ikhlas. Tapi sayangnya harapan tu palsu. Sekarang aku percaya yang orang tena murah macam mu ni boleh layan ramai jatuh tanpa ada perasaan.